Ada tak mitos atau salah faham berkaitan dengan stainless steel? Assalamualaikum semua. Kami daripada tim Mesin Amfia. Saya Fauzi. Saya juga Abu. Hari ini kita nak menjawab beberapa soalan daripada pihak awam. Right, betul. Apa tentang kelebihan stainless steel dalam industri ni? Okay, jom kita dengar soalan-soalan netizen ni. Ramai orang tahu stainless steel ni memang tahan karat. Tapi sebenarnya apa lagi kelebihan korang yang tak tahu berkaitan stainless steel? Soalan yang bagus. Okey, betul. Ramai yang nampak stainless steel ni dia memang tak berkarat. Okey. Tetapi ramai juga yang tak tahu stainless steel ni juga boleh menahan suhu yang tinggi dan juga tekanan bermakna tekanan perasaan. Okey. So yang paling best dia sangat senang dibersihkan. Right. So kalau korang nak tahu betul pasal ramai hospital F&B punya food banyak pakai barang-barang stainless steel sebab dia firstly dah tahan tahan lama. Alright. Dari segi industri berat macam kilangan, pembinaan atau perubatan, kenapa stainless steel jadi pilihan untuk berbanding bahan-bahan lain? Okey, dalam industri berat, kita perlukan bahan yang tahan lasak, tak mudah rosak dan juga tahan bahan kimia. Stainless steel ada semua tu. Dalam perubatan pula dia tak berkena balas dengan badan manusia. Sebab tu banyak digunakan untuk iklan dan alatan bedah. Kalau kita bandingkan dengan bahan-bahan lain seperti aluminium, besi biasa atau plastik, apa yang buat stainless steel ni berbeza dari segi kos jangka panjang? Okay. Untuk firstly, untuk harga awal stainless steel ni memang agak tinggi. Sebab apa? Sebab dia tidak perlu banyak pelanggaran. Maknanya dia zero costing untuk orang maintenance. Right? Dia tak perlu nak cat, tak perlu gabut, pucat. Dan dia boleh tahan 20 hingga ke 30 tahun. Daripada segi keluaran memang win lah. Sebab apa? Jika you beli stainless steel, ini lagi 30,000. 5 tahun lagi, dia masih ada lagi harga 20,000 ataupun 15,000. Tapi kalau awak beli besi, ini hari awak beli 30,000, besok sudah jadi zero kan. So, sila beli stainless steel. Kita nak tanya berkaitan dengan reka bentuk. Stainless steel ni fleksibel untuk rekaan model sekarang. Oh, sangat fleksibel. Yes. Stainless steel boleh dipotong laser, Betul. dibengkokkan, dikulangkan, malah ada kemasan matte, satin, mirror polish. Sebab tu banyak interior designer pakai stainless steel untuk railing, kitchen fitting, signage dan macam-macam lagi. Ada tak mitos atau salah faham berkaitan dengan stainless steel? Ramai yang fikir dengan stainless steel langsung tak boleh cut, tapi kebanyakannya adalah silap. Okey, sebab hakikatnya kalau awak ambil yang grade rendah, dia pasti akan karat jika anda tak ada grade betul. Okey, so kalau yang perbezaan dia adalah grade lah. Kalau awak ambil grade rendah, tak jaga dengan betul, dia akan karat. Jika awak ambil yang grade yang tinggi, bisa kata grade yang paling yang kita boleh dengar yang bombang 316, biasa dipakai oleh hospital dan clinical, iaitu biasanya paling tinggi grade, dia takkan susah karat, takkan mudah reput dan sebagainya lah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi tentang stainless steel, tunggu part seterusnya.